Jom kita teruskan soalan kedah 2025. Soalan nombor 4. Okey, dia kata Raja Ampat menunjukkan petikan daripada sebuah artikel. Teknologi kereta api laju. Okey, kereta api laju pertama di Jepun yang menggunakan motor elektrik. Jenis frekuensi boleh ubah. Badan kereta api ini diperbuat daripada aluminium berkembar menggunakan bahagian berongga panjang yang dikimpal bersama. Pemasangannya menggunakan paku rivet duralumin. Kita dah dapat detect dah. Kat sini kita ada alloy. Okey, iaitu teknik yang dipelajari daripada pembinaan kapal terbang. Okey. Apakah unsur lain yang terdapat dalam paku rivet selain daripada aluminium? So paku rivet ni tadi dia kata duralumin kan. So kita ingat, kita hafal duralumin tu sebagai doa mamaku. Du ni adalah duralumin lah. Duralumin. A ni adalah aluminium. Aluminium. Ma ni adalah mangan, magnesium, kuprum. Okey, so selain daripada duralumin kita boleh bagi 3 tu lah. Sama ada kita bagi mangan ataupun kita bagi magnesium ataupun kita bagi kuprum. Okey, kita boleh bagi antara 3 tu lah. Okey, yang ringkasan-ringkasan ni dekat mana? Dekat benda ni kan. Kalau perasan cikgu pun dah ulang lah. Kalau duralumin, doa mamaku. Ada aluminium, kuprum, mangan, magnesium, mangan. Kalau gangsa, gangkuti. Gang adalah gangsa. Ku ni adalah logam tulen dia, iaitu kuprum. Ti tu adalah logam asing dia. Okey, kalau yang kuzi, yang ni adalah loyang nama dia lah. Yang kedua ni kuprum ni adalah logam tulen dia. Yang last sekali belakang barulah dia punya logam asing dia. Itu susunan dia. KFC, K ni adalah keluli. Yang kedua ni adalah logam tulen dia. Yang belakang ni adalah dia punya logam asing. Okey, alright. So kita dah tahu kat situ. Okey, terangkan mengapa duralumin lebih kuat daripada aluminium. So duralumin ni tadi alloy, aluminium ni tadi adalah logam tulen. Of course lah, sebab kehadiran benda asing dalam alloy tu tadi itulah. Jawab dia adalah kehadiran atom asing mengganggu susunan teratur atom-atom logam tulen. Okey. So apabila daya dikenakan atom-atom dalam duralumin sukar menggelongsor. Okey, kehadiran atom asing mengganggu susunan teratur atom logam tulen. Apabila daya dikenakan atom-atom dalam duralumin sukar menggelongsor. Okey, benda ni lah. Okey, cikgu dah explain dah sebelum ni kan. Okey, so next. Okey, duralumin mengandungi 93% aluminium. Hitung berat aluminium dalam kg jika berat gerabak adalah 35 tan. So kalau duralumin 93%, okey, kalau kali dengan 35 tan, 1 tan adalah 1000 kilo. So 35 tan 35,000 kilo lah. So kita akan dapat 32,550 kilo. Okey. Alright, sebuah syarikat pembekal internet di luar bandar menghadapi masalah liputan dan penghantaran data yang perlahan apabila menggunakan kabel kuprum. Penduduk mengadu sukar mengikuti kelas dalam talian dan mesyuarat maya. Cadangkan cara untuk mengatasi masalah. Okey, bila melibatkan penghantaran data, yang terbaiknya kita guna gentian optik. So kita kata gantikan gantikan kabel kuprum. Tak lawa. Gantikan kabel kuprum dengan gentian optik.
dengan gentian optik. Bila nampak penghantaran data je, ingat tentang gentian optik. Gentian optik ni contoh pada soundbar kita kan. Kalau dulu-dulu kita punya home theater dengan TV tu dia ada wayar yang menyambung. Tapi sekarang kita dah guna soundbar. So soundbar dengan TV tu dia wireless tau. Sebab apa? Sebab dekat soundbar tu, dekat belakang TV kita ada letak gentian optik. So dia boleh menghantar data dalam bentuk cahaya je. Pada kita punya soundbar. Okey. So gentian optik menggunakan cahaya yang boleh menghantar maklumat lebih laju berbanding wayar kupru. Okay, alright.